First time aku pegang RM3,000 cash. Paling banyak seumur hidup aku masa tu lah. Aku beli motor RZ tu, harga tak macam sekarang. Dulu RZ aku beli second RM1,500 je. Kau lahir dan membesar pada waktu yang tepat lah. Basikal Jipang. Basikal Jipang. Rare basikal Jipang. Kita zaman kita kecil dulu, kira KFC, McD tu dah level mewah lah. And then sisi ni dia ada peperangan juga. Ada sisi atas. Tepuk dan teruk. Tepuk. Kena mention tepuk. Takut orang tepuk. ingat kita ni. Form 2 jual game dapat RM1,500. Kira orang kenal lah. Orang kenal lah. Hey, Mamat ni bawa rezek lah. Kalau zaman sekolah dulu, kalau kau bawa rezek pergi sekolah, kira kau ni hebat lah. Okay, aku open sisi. Seminggu aku open. Main je. Open. Kita tak main bayar sejam 2 jam. Bang, sejam tak ada. So aku buat duit dengan cara jual stiker. And then aku buat airbrush. Parents kita mungkin rasa lah struggle dia sebagai parents untuk nak membesarkan anak-anak yang ramai kan. Kalau ramai datang belakang. Kan. Inilah Mamat aku ni. tunjuk skill jari aku. Tak tengok keyboard. Laju kan. Dulu kan mechanical semua. Bising gila lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast kami. So dalam podcast kali ni memang kita akan bercerita di sebalik karakter orang tu. Maksudnya apa yang kita tengok tak semestinya apa yang kita tahu. Kadang orang tu nampak aja bagus tapi tak semestinya dia tu baik. Allahu akbar. Tapi kita akan di sebalik karakter seseorang tu. So kita nak mengetahui. Betul. Di sebalik apa yang kita nampak dekat social media, dekat mana-mana platform, mungkin kita tak tahu story di sebalik seseorang tu macam mana. Betul tak? Betul. First episode ni kita nak tahu latar belakang daripada kecil. Kan? Macam aku punya pengalaman hidup. Betul. Apa yang kau buat sebelum kau set up channel ni? Sebelum aku adanya brand Fast dan sebelum aku adanya team dan everything lah. So maybe dia macam satu topik yang best untuk aku nak share lah. Sebab dia macam life experience yang mungkin orang sekarang ni tak pernah hadapi. Ataupun pernah hadapi tapi boleh relate dengan diorang. Dia macam nak flashback balik zaman aku kecil dulu. So apa yang aku tempuhi dan macam mana pengalaman hidup aku. Betul. So first question kau. Berapa orang adik-beradik kau? Aku ada total 6 orang. 6 orang? 5 lelaki, seorang perempuan last kali. Kau anak nombor apa? Aku nombor 3. Bapak kau, kasar pula. Ayah kau. Ayah kau umur berapa? Sekarang ni hampir nak masuk 70 lah. Oh, okay, faham. Logik lah 6 orang. Memang orang zaman tu pun ayah aku pun kahwin 30s kot. Bukannya 20s. Oh, tak adalah awal sangat tak adalah. Mak aku lah 20s kahwin. Kira atas kau masih ada lagi 2 orang. 2, betul. Abang atau kakak? 2 abang. 2 abang atas kau. Kau anak nombor 3. Nombor 3. Okay, kenapa 6 orang? Reason dia, okay, kalau tengok adik-beradik aku, 5 orang lelaki, seorang perempuan. Okay. Dan yang seorang perempuan ni last sekali. Okay, faham. So mak aku nak anak perempuan lah. So that's why yang keempat tak dapat, yang kelima tak dapat. So yang last ni, kalau tak dapat ke aku rasa sampai 7. 7-8 aku rasa. Dia try lah. Try lah. Dia try. And then last kali akhirnya dapat perempuan. Oh, yang last kali perempuan lah. Perempuan lah last so kali. dapat je last kali memang shutdown lah. Tutup terus. Kilang tu tak jalan lah. Tak jalan. Sebab aku rasa 6 orang tu, mungkin zaman tu 6 orang boleh consider okay lagi lah. Sebab ada je sampai 7, 8, 10, 11 pun ada kan. 80s, 90s tu 4 atau 3. Kebanyakan yang aku kenal lah kalau batch kita ni 3 atau 4 orang. 6 orang tu dah consider ramai. Mungkin circle aku lain kot. Circle aku rasa dia bergantung pada, mungkin lah bergantung pada apa ni, kalau Jawa Banjar panggil apa lah. Aging hidup, aging laban. Keturunan kan. Macam adik-adik bapak aku semua anak kebanyakannya ramai. Aku rasa Jawa Banjar mungkin anak ramai lah kebanyakan. 8 orang pun ada. Macam adik-adik bapak aku pun sampai 10 ke 12 tu aku lupa. Tapi banyak lah. Tak sikit lah. Aku punya tak sikit lah. Mbah aku Jawa juga. Adik-adik bapak aku 18. Serius lah? 18 kan? 4 orang meninggal keturunan lah. Sebab keturunan dia. Tapi itulah cerita. Ke sebab hiburan diorang macam tak ada benda yang nak berhibur. Setahun satu. Anak ramai bukan hiburan. Anak ramai tanggungjawab. Okay, macam sekarang tengok Netflix lah kan. Boleh ada option kan. Mungkin macam sebab dulu, anak ramai ni best bila kau ada gang lah. Gang nak bergaduh.
Dia Geng kau nak pinjam barang, nak pakai baju dia sama size. sama size. Kasut sama size memang lebih kasut lah sama kasut tu. size. Tiba-tiba mana pula kasut aku. Rupanya adik aku pakai kan. Macam tu lah. Pula tu 5 orang tu lelaki semua pula. Tu masalah lah. So itulah kadang-kadang aku tak jumpa kat baju aku. Rupa-rupanya aku pakai. Okay, so 5 orang tu family kau memang terus pindah kat sini ke? Sini Aku maksudnya asal daripada Rawang. Kelang. Masa aku kecil, umur setahun sampai 5 tahun dekat Kelang. Lepas tu aku pindah dekat sini lah, kawasan Rawang. Daripada umur hujung-hujung 5 tahun lah, nak masuk 6 tahun. Lepas tu aku tadika apa semua kat sini lah. So start 6 tahun, 1999 aku dah bertapak dekat sini lah. Berdouble bounce tautin kat sini lah. Aku dah tautin sampailah sekarang ni. Sekarang berapa puluh tahun Kira kau antara yang first batch lah kawasan sini. Bukan Rawang lebih tepat boleh sebut dia kawasan sini? Boleh lah. MK lah kita sebut MK. Bukit Beruntung lah. Bukit Beruntung. Bukan Bukit Beruntung ni kan dulu orang panggil tempat jin bertendang kan. Bandar Cowboy lah. Bandar kosong. Cowboy. Sebab Kalau macam tak ada orang lalu tu memang nampak lah ada pusing-pusing. Yang Benda tu kan. Ada kaktus. kau kira first batch lah yang first batch, datang sini kan. antara terawal lah. Tapi tak adalah terlalu first sangat pun. Sebab before aku ada je macam estate. Lepas tu kawasan-kawasan Stosa ni dah ada orang duduk lah. Cumanya dia tak develop macam zaman sekarang yang dah memang padat gila kan. Beza. Kenapa kawasan ni dulu yang tiba-tiba dia develop untuk apa? Tak silap aku lah, dulu yang aku dengar cerita diorang nak buka airport kan dekat kawasan Rawang ni. Tapi projek tu tak jadi dan end up diorang buat dekat KLIA kan. So memang kalau kau tengok banyak tau rumah ada ke terbengkalai? Ada kan? Ada jugalah rumah terbengkalai dan juga banyak kedai terbengkalai kat sini yang mungkin diorang dah prepare untuk ada ramai penduduk masa zaman tu. Tapi end up banyak kedai yang terbengkalai lah. Kita pun banyak shoot kan dekat kawasan tu kan. Kalau boleh tengok ada hikmah lah tempat tu terbengkalai. Boleh jadi port untuk shoot kereta apa semua. Betul. Bukan kereta je kat situ Faiz. Banyak lah. Itu cerita apa yang Pre-wedding. Bukan Pre-wedding aku kau shoot. Kau buat tema zombie ke apa kat situ. Ni cerita Itu ada cerita Hairul yang, Azrin berlakon. sebelum tu lagi cerita tu Banyak cerita lah. seram. Imam Kemudian Maksima kot. Oh ni Dukun. Kan dari ada. situ kan. Aku rasa jauh sangat menyimpang ni pasal tiba itulah. filem pula ni. Okay, so aku duduk dekat kawasan kira flat lah, apartment. Apartment kos rendah. Dan kawasan taman tu memang boleh katakan 90% lah apartment ataupun flat kos rendah kan. Ada juga yang kira premium kan, Bougainvillea dengan Mawar. Masa tu kan dua tu je yang ada swimming pool. Kira siapa duduk situ macam wah, orang kaya. Up sikit lah. Ada lift. ada guard. Ada guard lift kan? dengan ada guard. lift. So itu kawasan macam kasta yang tinggi sikit lah. Lepas tu kalau nak macam mandi kolam, kita mandi sana lah. Wah, mandi haram Action ni. sikit lah. Kau ada mandi haram. menceroboh Ada lah. member masuk. Member duduk situ. Member duduk situ. So boleh lah masuk dengan dia. Wah, main kabel dari kecil. Ada Okay. kabel sikit. So aku rasa banyak benda yang best lah. Pengalaman aku sepanjang aku duduk dekat kawasan flat kos rendah ni. Dia macam satu pengalaman yang sangat mahal dan aku masih ingat sampai sekarang. Kalau kau tanya aku masa aku 1 tahun sampai 5 tahun, mungkin aku tak banyak memori sangat dekat Kelang. Adalah sikit aku jatuh longkang lah, kaki aku sepit dekat rantai bersikal semua kan. Tapi kalau dekat sini memang banyak gila memori aku sepanjang aku duduk sini daripada kecil sampai sekarang. So kira family kau pindah sini tu disebabkan desakan apa? Kenapa pindah dari Kelang Tak tu? silap aku lah, ini tak sure betul ke tak, tapi aku sana duduk rumah sewa dan kawasan rumah tu pun macam tak develop sangat dan dia ada owner di sini. Tak silap aku sekarang pun diorang tak ada dah rumah tu. Rumah lama aku tak ada lah. So ada sebahagian kecil je yang dia tinggalkan. So sama ada mak aku terpaksa pindah ataupun memang mak aku dengan bapa aku nak beli rumah lah, nak memiliki rumah pertama kan. So tercampak lah kat sini. Tapi bapak aku still kerja kat sana kat Kelang. Korang bayangkan ulang balik memang jauh gila babe. Dalam sejam lebih macam Amir sekarang lah. Aku pun nak mention dia kan. Kerap lambat sangat dia. Tapi tak lama lah bapak aku ulang alik sebab naik motor pun zaman dulu motor boleh pergi 90-100 tu dah laju lah. Motor apa je? Honda betul? Tak. Oh tak? Apa lagi? Yamaha petak tau. Yang 2 stroke. Yamaha apa SS? panggil?
Sebelum SS Sport. SS Sport lah. Bukan SS, sebelum SS. Oh tu Super Sport SS. SS Super Sport, dia sport je. Yang petak, lampu petak. Kalau SS dah start lampu dia macam tajam itu sikit. Yamaha kambing kau panggil, Yamaha kambing kan. Petak pun tu bapak kau bawa tu jauh, ke Kelang. jauh. Lepas tu slow motor tu. Bapak aku cerita memang pagi-pagi kena keluar daripada sini pukul 5 ke 5.30. Mungkin sejam setengah ke 2 jam aku kalau bawa motor tu kan. Kalau motor sekarang mungkin sejam setengah. Kena keluar waktu subuh, sebelum subuh. Setakat nampak hantu kat highway tu dah biasa lah. Orang belum burung pun belum bangun lagi. Bapak kau dah Burung dah kerja. bangun. Burung pun dah bangun. Wah, Dah bangun. potong macam tu je. Dah tu Tak backup bapak langsung. aku dah bangun, burung mesti dah bangun. Oh. Burung yang mana ni? Burung hantu. Okay, so family kau kira family kaya ke atau sederhana ke atau pada pandangan kau lah? Working class lah aku rasa. Working class maksudnya cukup lah. Dia tak adalah cukup sebab aku punya mak aku housewife dulu, tak kerja. Bapak aku je yang kerja. Lepas tu jauh. Lepas tu gaji pun tak besar dan anak ramai. And nak kata struggle tu masa aku kecil tu aku tak tahulah struggle tu macam mana sebab aku duduk dekat family yang kira makan ada, pakaian ada, rumah ada. Bukannya tak ada rumah ke apa. And then aku tak pernah ada pengalaman pergi rumah orang yang lebih kaya daripada aku. Lebih kaya daripada aku. Oh, betul-betul. Maksudnya tak pernah pergi rumah orang kaya lah. So aku tak tahulah ini kasta orang kaya, ini kasta orang rendah. Yang aku tahu masa tu, okay, apartment kos rendah, apartment ni dia ada swimming pool. Itu je aku tahu. Masuk rumah kawan aku, macam lebih kurang kan. Dia ada TV, ada lantai semua. Sebab TV zaman dulu TV bukannya dengan ada apa? Ada lantai. Kau punya rumah terapung ke apa? Sebab TV zaman dulu kan semua kebanyakannya besar kan. Mana ada TV nipis sangat. Kalau ada TV nipis yang tebal sikit tu CRT yang TV gadang. Kalau guna TV yang macam nipis sikit, tu kira kau ni TV plasma. TV plasma kan. Kau ni kaya lah. Siap ada speaker lagi situ kan besar. So tu lah dulu kecil yang aku ingat lah. Duduk petang-petang tengok Rosalinda. Rosalinda ayam mor kan. Sekarang tak ada Rosalinda. Tak ada dah. Tak ada. Sebab cerita tu sebenarnya tak elok, seksi. Kenapa kau tengok? Aku tak tengok. Kau tak tengok? Aku tak tengok, aku dengar je. Kau dengar je. Petang-petang tidur kan, mak aku tengok kot. Tak tahu lah. Tapi memang tak cerita sampai, tu famous lah. Tak sampai 15 saat awak pusing cerita awak sendiri. Okay, so kira family kau boleh nak cakap dia cukup lah. Tak susah, taklah senang sangat. Tak terlalu susah. Bukan nak cakap tak susah sebab masa kecil kita tak faham lagi susah tu apa. Betul. Kau faham tak? Masa umur 5-6 tahun, yang kau tahu nak main lah. Kau nak main, kau nak mainan, kau dah penat rehat dan kau lapar, kau makan dan kau kena mandi, kau pergi mandi. Itu je. Kau bukannya fikir pasal nak cari duit ke, mak aku susah sangat ke apa semua. Tak fikir sangat pasal benda tu. 5-6 tahun lah. Tapi dah start darjah 1, aku rasa mungkin dah start nampak lah. Bila macam aku minta mainan, susah nak dapat. Tapi abang aku dapat. So aku pinjam mainan dia. So maybe mak aku dah belikan untuk dia, tapi untuk aku macam susah sikit nak keluarkan duit kan. Sebab mungkin tak cukup ke apa. Saya kita sebagai budak lagi masa tu mungkin tak nampak lah itu adalah kesusahan yang teruk sangat. Tapi side parents kita mungkin rasa struggle dia sebagai parents untuk nak membesarkan anak-anak yang ramai kan. Masa tu pula anak-anak masih kecil lagi, ada yang dah sekolah, ada yang tak sekolah lagi. Tapi aku boleh katakan struggle tu still ada. Macam bapak aku kerja jauh dan mak aku housewife, sampai mak aku terpaksa untuk niaga dekat bawah, dekat depan Blok E dulu kan, niaga nasi lemak bawah pagi dengan kuih-kuih. Ini masa yang dekat apartmen Kenanga tu? Kenanga Blok E. So bapak aku end up dia berhenti kerja sebab jauh sangat kerja kan. And then decide untuk full meniaga lah. Rasanya daripada Kenanga dulu bapak aku dah start full meniaga. Sampailah aku duduk Dahlia, sampailah diorang punya meniaga tepi jalan, buka kedai sendiri. And then ada masalah dekat kedai, and then terpaksa meniaga tepi jalan balik apa semua. So memang waktu kecil tak nampak lagi struggle tu. Mungkin sebab kita orang sibuk nak main, sibuk dengan adik-beradik apa semua kan. Tapi bila dah start membesar tu, baru kita start nampak lah yang memang parents kita struggle lah. Struggle untuk tanggungjawab dengan anak-anak kan. Lepas tu nak beli baju sekolah, barang sekolah, buku apa semua. Cumanya rasa susah tu mungkin dia tidak rasa susah sampai tak makan langsung. So makan tu still makan lagi. Tapi cumanya mungkin pasal makan ni
tidaklah semewah macam orang lain kan. Makan yang hari-hari makan sedap sangat apa semua kan. Yang bestnya mak aku masak sedap lah. Itu dah tak perlu makan kat luar lah. Tak perlu makan luar. Dia memang makan rumah. Masak memang confirm sedap. Masak lah apa pun confirm sedap. Tak kisahlah kan apa benda. Ayam goreng biasa tu pun sedap. Aku tak tahu mak aku masak ayam goreng tu boleh sedap. Biasa aku masak ayam goreng tak sedap. Tapi dulu macam kita zaman kecil-kecil dulu kira KFC, McD tu dah level mewah lah. Siapa pergi makan KFC tu kira kau ni family yang berduit. Dia kadang KFC tu pun menjadi indikator ke? Indikator senang ke tak senang family tu kan. Betul. So kau makan KFC berapa kali setahun? Wish, aku lupa tapi memang sangat-sangat jarang lah. Macam nak meraihkan sesuatu, mungkin bapak aku dapat rezeki lebih sikit ke, ataupun ada anak dia yang birthday ke apa semua. So dapat lah merasa makan KFC masa tu. Tak adalah macam sebulan sekali, seminggu sekali tak ada. Mungkin 2-3 bulan sekali ke apa. Aku pun dah lupa sangat masa kecil kan, lama dah. Tapi pernah lah makan KFC tu. Tak adalah tak pernah langsung. Cuma kita orang jarang makan kat kedai sebenarnya. Anak ramai. Betul. So 6 orang kan. Kau bayangkan kalau makan kat kedai jadi apa? Habis terbalik meja kedai tu. Ya tu. So kita orang ada juga makan kedai, tapi kalau boleh elakkan lah. Sebab ni kan masing-masing liar, lasak kan. Itu punca ke? Kadang bukan sebab financial sangat, sebab liar tu. Financial pun ya. Lia pun dia juga. Double so, kau bayangkan nak jaga yang baby, nak jaga yang apa ni, yang baru belajar berjalan, lepas tu nak menjaga yang berlari lagi ni, nak menjaga pula yang lagi lasak yang bully anak orang pun ada kan, abang aku kan. Tapi masa kecil memang aku rapat dengan abang aku yang kedua lah. Sebab umur tak jauh beza kan. Umur setahun je beza aku dengan abang aku Naim. So aku rapat dengan dia, dan aku rapat dengan adik aku yang nombor 4 tu, yang Putra tu. So kita bertiga lah. Sama sebab umur kan. Yang seorang gitu, yang Nazrul tu kira dia dah macam makin besar sikit baru sekali join aku lah. So basically macam family aku, aku banyak bertiga dulu. Aku, adik aku dengan abang aku yang kedua tu. Yang kita orang macam pergi mancing ke kan. Kira yang di pinggir kan tu, yang sulung dengan yang tak adalah di pinggir kan. Cuma tu. yang sulung tu mungkin dia jarak jauh sangat dengan kita orang. So dia banyak buat hal sendiri lah dengan kawan-kawan dia ke apa kan. Yang bawah tu pula dah muda sangat. Mungkin yang kalau macam susah setiap family kan lain-lain kan. So relatifnya susah bagi engkau rasa yang itu waktu kecil kau tak rasa susah. Tapi mungkin kau dah besar sekarang, kau pandang itu susah juga kot. Mungkin yelah, masa kita kecil kita tak fikir pasal susah sangat, sebab kita bukannya nak cari duit, kita just nak makan, nak main tu je. Betul. Yang rasa susah parents kita masa tu. So zaman dulu pun kira tak ada Astro lagi kan. Rumah aku kira lambat lah, kita orang ambil Astro tu lambat. Kira ada Astro tu kau ni okey sikit lah financial kau. Rasanya start duduk Dahlia tu, and then bapak aku punya meniaga dengan mak aku dah okey sikit kan. Dah ada kedai sendiri kan, dekat Kenanga juga, Blok D. So dah start ambil Astro masuk rumah. Kat Astro ni pun ada indikator kan? Ada Kiranya indikator. Kalau kau zaman Maui World tu dah ada Astro, kau kira family kau kira okey Rasanya lah. aku tak ada lagi Maui tu. Maui tak tu ada. aku dengar kat radio. Dengar kat radio. Dengar kat radio je. Aku ingat lagi masa tu aku pergi pengakap darjah berapa aku lupa, aku dengar. Oh, Maui, siapa menang Felix ke Maui? Felix ke Maui kan? Time tu kalau term sekarang kita panggil viral lah kan. Viral lah. Dengar Okay, radio, kita tak tengok, kita just imagine. Weh, Maui menang ye, semua sorak kan. So anda tak macam tengok kan? kita rasa macam wah gila lah. Sampai ada kawan aku perempuan yang menangis sebab Maui menang. Alamak. Fan girl Fan. Darjah berapa aku lupa masa tu. So ada Astro aku rasa mungkin darjah 5, darjah 6 kot. Lewat sikit lah. Tapi bersyukur lah ada Astro kan. Kira okey sikit lah masa tu kan. Walaupun mak bapak aku agak struggle juga. Mungkin kita orang punya demand tu tinggi, sebab mungkin kawan-kawan dah start ada Astro lama. Dan kita orang pun tak ada entertainment selain daripada main kan. So mungkin diorang nak kita orang duduk rumah kan, daripada asyik keluar rayau tak tahu pergi mana kan. Sebab Astro pun quite mahal juga. Agak lah. Kan, Dulu mungkin sebab dia ada level-level ya. Betul. Kasta. Astro pun main kasta. Ada Main package. kasta. Sebab kalau makin banyak channel makin mahal. Betul. Makin kurang channel makin murah lah. Tapi parents aku ambil yang paling basic lah kot. Yang ada Net Geo, ada Discovery Channel, ada yang paling baru dulu Astro Ceria. Astro Ceria, yes. Wah,
Cikuiditas. Cikuiditas tengok? Tak tengok. Aku tak tengok. Aku tak boleh relate. Kau umur dah tinggi sikit. Aku susah. dah tak tengok lah. Dulu TV9 pun baru ada masa aku kecil. TV9 baru wujud. Oh betul, yang dia start masuk kartun kan banyak kan. Cat and Dog. Tak silap aku TV9 betul. Betul. Cat and Dog, SpongeBob. Tapi setakat Doraemon dengan Shinchan tu normal lah. Pukul 7. Tu pun recycle je episod dia. Lepas tu dulu banyak lah kata-kata yang best kita tengok kan. TV 2 terpacak dulu, Weekend, Dragon Ball. Oh wajib. Apollo. Iklan Apollo dulu. Ha. Apollo dulu iklan petang pun ada juga. Kota petang ni, Grand Musashi. Random Musashi. Mancing. Yang mancing tu kan tu. Lepas tu pasal chef. Slam Dunk tak silap aku ada ke? Slam apa? Slam Dunk yang Slam basketball. Dunk. Main basketball. Bukan selendang. Selendang. Banyak lah kata-kata yang best. Lepas tu kita tengok Basket Rider dulu. Basket Rider zaman aku mungkin dia tak boleh relate dengan zaman orang 80-an kot. Basket Rider? Basket Rider. Ini kepakaran Hasan ni. And then aku rasa zaman tu paling best sebab kita banyak expose dengan mainan dan benda-benda yang unik. Yang mungkin zaman sekarang tak pernah buat benda tu. Kan? Contohnya macam dulu kita main guli. Guli memang best lah zaman dulu kan. Kumpul guli and then campak, kita ambil guli campak situ, lepas tu kan tolak-tolak guli tu kan. Dia ada banyak cara main kan. Banyak ada cara main lah. Kena jentik macam ni. Ada yang seingat aku dulu aku main guli, aku baling guli dekat satu circle tu dan kena keluarkan daripada circle tu. Dia ada guli kecil, ada guli besar. Kau ada dalam circle kau yang main guli tu, dia ada yang macam ada special guli. Yang ni guli susu, yang ni ada pakai color dia kan. Susu, color hijau, color biru kan. Lepas tu ada yang guli besar, guli kecil. Itu pun ada kasta tau main guli. Dulu tak silap aku yang paling mahal lah guli besi kot. Tak silap aku Guli bearing kan. Guli ambil bearing. Kat ni bengkel motor. Zaman tu memang guli memang permainan harian lah. Kau padahal tak adalah lahir, kita lah memang lahir 90-an. Maksudnya kehidupan tu bukannya latar belakang 90-an. Dah latar belakang tahun 2000 kan. Tapi mainan awal tu 2000. still dimain dekat kawasan. Boleh kata sebab aku rasa permainan guli ni bukannya mainan yang baru lah masa tu. Dia dah ada sejak zaman kita punya atuk semua kan. Cumanya cara dia mungkin lain lah. Aku rasa sampai sekarang pun ada je permainan guli. Cuma guli besi yang besar tu lah yang berbaling tu kan. Mungkin method dia lebih kurang, tapi yelah corak permainan dia dulu dan sekarang lain sikit kot. Lepas tu zaman dulu kita main galah panjang. Galah panjang. Betul. And then dekat bawah flat aku, sebab ada tiang-tiang, aku main lari tiang. Sorok-sorok tiang kan. Chop-chop. Lepas tu kita main rounders. Kau main rounders tak dulu? Rounders tu dia macam light version untuk baseball. Ya. Kan. Dia betul. Dan kita buat kayu sendiri. Tapi bola tu pakai bola hijau tu. Bola tenis. Bola tenis. Memang rare lah. Tu kalau kena tak adalah sakit sangat kan. Tak sakit. Cuma rumah orang sakit lah. Kena tingkap. Banyaklah tingkap pecah kan zaman tu. Kalau tingkap pecah tu geng-geng aku lah tu kan. Main tu kan. Tapi memang nostalgia. Lepas tu kita main apa? Dulu kita main teruk. Tepuk daun teruk. Kena mention tepuk. Takut orang ingat kita ni. Bukannya daun teruk tu. Daun teruk tak kisah pun rupa dia macam mana. Tapi kita beli daun teruk bukannya siap macam sekarang kan. Dah siap dipotong. Dulu dia besar. Kita kena patah-patah sendiri kan daun teruk tu. Betul. Lepas tu macam-macam lah Pokemon apa semua. Tepuk sebelah ada, tepuk dua ada. Yang penting jangan klepet. Itu memang aku cakap jangan klepet. Klepet mudah terbalik kan. Aku ingat lah masa pergi masjid memang wajib lah benda tu. Lepas solat maghrib atau solat isyak, wajib main kat belakang. Sebab dia mozaik. So mozaik surface dia elok sikit. Sebab kawasan rumah aku tu dia simen. So bila simen sakit sikit lah tangan kau. Sebab dia rough sikit kan. Tapi mozaik ni kau senang sikit menang. Angin dia tu flow cantik sikit. Okay. So kau membesar kat tempat macam tu kan. Waktu yang kau membesar tu, kau ada rasa tak macam tempat ni tak bagus untuk kau? Waktu kecil tu aku tak rasa macam tu. Sebab boleh katakan aku kenal hampir semua orang dekat blok aku. So dekat apartmen Kenanga ni kita ada blok daripada A sampai G Jadi A aku lupa sampai blok apa. Tapi A sampai hujung dia lah kan. Ada susunan ada dari susunan. atas Dia sampai bawah. bukannya atas sampai bawah. Dia macam bentuk U. A, B, C. Lepas tu dia pusing. Lepas tu aku G kot lah sekali. So dia pusing macam tu. So aku blok E.
Blok E ni kira antara blok yang famous lah dekat apartmen aku ni, apartmen Kenanga ni. So antara kedua yang famous macam blok F, lepas tu blok J. Ni kira orang-orang yang antara terawal duduk dekat kawasan tu. And then aku rasa semua orang aku kenal di situ. Termasuk dia duduk tingkat berapa, dia punya nombor rumah pun aku ingat. So kalau dia turun, oh ni makcik ni duduk dekat sini kan. Lepas tu anak dia pun aku ingat, aku kenal. So boleh katakan pengalaman duduk situ, kita kenal semua orang. Kita berjiran tu kenal semua orang. Sebab apa? Sebab ada macam merewang, ada kenduri kahwin di situ. So sama-sama kan main dengan anak diorang pun semua. Cumanya masa tu aku rasa benda yang buatkan aku rasa macam ada persaingan bila bersaingan antara blok. Ui. Blok E, blok J, blok F kan. Ni dekat-dekat sebelah-sebelah. So kita orang macam bersaing satu sama lain tau. Bersaing dari segi macam main bola, main rondes, lepas tu main gelar panjang, main dontrop, lepas tu main yang tutup botol tu kan. So kiranya memang antara blok pun ada asobiah yang kuat Ada. Antara terkuat masa tu untuk rondes lah dengan bola. Blok E, blok J. So blok J ni kadang-kadang dia mix dengan budak-budak blok F. Import, naturalisasi. Dah import. So kalau lawan kadang ada kat bergaduh. Bergaduh tu normal lah masa kecil tu kan. Cuma bergaduh ni yang uniknya zaman dulu lah dengan kawasan rumah flat ni. Bila kau bergaduh dengan blok-blok ni, bila kau dah gaduh dengan blok J contohnya, kalau blok J tu nak masuk blok E, tak boleh. Tak boleh. Contoh macam aku ada kat bawahan dengan kawan-kawan aku kan. Budak blok J ni masuk, pergi halau dia kan. Lari. Tak boleh. Kalau kita nak pergi blok J pula, kita kena halau dengan diorang juga. Kena kejar. Zaman dulu lah. Best lah. Aku rasa circle tu best. Dan rasa teruk tu tak rasa lagi zaman tu. Sebab mungkin kita tak faham. Contohnya macam kes dadah ke. Even isap rokok pun masa tu common. Bukan common. Circle aku semua dia tak ada fasa tu lagi. Macam budak-budak ni nak sokok, tak ada. Mungkin ada tapi budak-budak darjah 6, darjah 1, form 1 apa semua. Cumanya bukan circle kita orang sebab aku pun budak lagi, darjah 1, darjah 2. So nak masuk umur atas tu macam tak kena, tak tally. Kan nak sembang pun diorang sembang dah jauh benda yang kita tak faham dah. Sebab kita orang kecil sangat lagi kan. So circle aku kebanyakannya macam darjah 1, darjah 2, darjah 3. Paling maksimum pun mungkin darjah 4 dah kot. Tak jauh sangat lah umur. Kira kalau masa dekat situ kan, yang area yang kau duduk tu, kau ada jumpa ke macam masalah-masalah yang kau rasa, inilah baru kau tahu ini adalah, benda ni tak betul ni. Walaupun kau kecil ni, kau dah discover benda tu awal. Maksudnya parents kau tak ajar. Sebagai contoh, simple lah, paling simple merokok. Parents kita tak ajar kan. Tapi kau discover sendiri dekat area situ. Ada ke? Aku rasa sebab mungkin lah kawasan tu memang ramai je orang isap rokok kan. So kita orang ter-expose juga dengan benda tu. Aku rasa ada je circle aku yang nak cuba. Tapi just cuba je lah. Bukannya macam isap rokok sampai apa ni, selamanya. Sampai hari nak isap rokok, tak adalah. Just nak cuba, okey dah. Dah cuba, cukup. Aku rasa banyak budak-budak masa tu just nak cuba. Sebab sifat nak tahu. And dia nak rasa macam mana. Macam contohnya, kita orang dulu suka masuk hutan. Sebab sebelah apartmen blok J tu hutan. So ni rumah aku, ni apartmen aku, ni blok J. So sebelah ni hutan. Hutan ni kira kawasan kita orang suka main juga lah. Kita orang cabut ubi kayu apa semua kan. Kadang main kemah-kemah lah, masak-masak semua tu. So kita orang nak tahu macam mana rasa ubi kayu tu. Cabut ubi kayu, bakar situ, rasa, masak itu terus kan. Macam aku kalau sekarang terfikir, kenapa aku buat macam tu kan? Padahal boleh ambil ubi kayu, masaklah kat rumah kan. Kenapa nak bakar kat situ? Sebab sifat nak tahu kita. Macam mana rasa dia kalau kita bakar kat luar. Sama juga macam dulu, ada kawan aku cakap, belalang boleh makan lah. Aku punya perasaan nak cuba tu, betul ke boleh makan? Aku ambil belalang kunyit tu, aku pergi bakar dekat bawah tu guna lighter, aku makan. Kau salai waktu kau makan? Aku salai, aku makan. Okey, apa rasa dia? Okay, seingat aku lah, rasa dia ada pahit-pahit sikit. Lepas tu crunchy. Sebab aku bakar lama tau. Sampai sakit jari aku kan. Guna lighter lama kan sakit. Rasa crunchy lah. Cumanya masa perut dia terkeluar tu, aku dah turn off. Aku campak lah. So aku makan bahagian tepi-tepi, kaki dia semua tu je. Kepala dia aku tak makan. At least kau tak makan semut lah. Kalau makan semut boleh lupa kan. Pernah juga makan semut tu, biasa.
dalam air tu. Kadang tak perasan, minum rasa juga semut dia. Tapi perasaan nak tahu tu tinggi. Cumanya aku tahu bezakan yang ini salah dan ini betul. Mungkin aku ni ada satu kelebihan yang aku tak ikut benda yang buruk sangat. Contohnya macam isap okok. Okay, circle aku kebanyakannya isap okok. And then kalau kat kawasan taman tu mungkin ada juga yang ambil benda-benda terlarang kan. So aku lepak tapi aku tak follow, aku tak try. Just lepak je lah. Just lepak untuk kenal je. Macam aku kecil-kecil tu ada juga pembuli, ada juga kena buli. So aku bukan kena buli dan aku bukan pembuli. Aku neutral lah. So aku kawan dengan dua pihak ni. Dua side lah. Dua side supaya senang aku nak survive lah. Kalau kita macam geng pembuli, kita bully budak, nanti kalau apa-apa kita nak minta kat budak tu, tak boleh lah. Susah Contohnya kan? macam budak tu masyuk sikit lah, bapak dia maybe bagi duit lebih sikit, dia beli keropok yang mahal, susah nak pau sikit kan. So aku punya mindset macam tu dulu. Aku suka gunakan peluang tu untuk macam ada kelebihan untuk aku lah, nak berkawan dengan orang tu. Contohnya macam okay, dia ni pembuli kan, so nanti orang lain tak boleh nak kacau aku sebab aku geng-geng lepak dengan dia lah. lepak dengan dia ni. Macam tu lah. Ke sebab kau boleh ada rasa untuk survive ni, disebabkan kau anak nombor 3, which is kau ada abang dan kau ada adik. Maksudnya kau ni memang kena survive. Kau tak cukup awal lahir untuk dapat privilege, dan kau tak cukup kecil untuk disayangi sangat. Mungkin sebab yelah, aku rasa mak aku mungkin nak fokus dekat adik aku yang last lah. Adik aku baby lagi masa tu. Dan mungkin kita orang, aku ni antara yang bukan cakap terabai lah, mungkin kurang dipantau. Kurang dipantau aku rasa tu lah. Assume kau boleh jaga sebab diri yelah, kan? adik-beradik ramai. So itulah, kita liar lah budak-budak kan, pergi lombong mandi, lepas tu mancing, sauk ikan laga. Dulu ada ikan laga kat lombong. So and then perasaan survive tu disebabkan mungkin apa yang aku minta susah dapat. Macam mainan kan, aku nak minta mainan, aku susah nak dapat benda tu. So in order untuk aku nak dapat benda tu, instead of mak aku tak bagi, then aku pergi kat kawan aku lah yang ada. So aku pinjam ada orang. That's why kalau aku geng salah satu ni, aku kena bully, susah lah aku nak pinjam kat pembuli ni. So kalau aku geng pembuli, susah aku nak pinjam dekat yang kena bully. That's why kena bijak sikit lah masa tu. Geng dengan semua, dapat lah semua kan? Dapat lah semua. Aku dapat pinjam Game Boy dia. Aku dapat pinjam dia punya dulu panggil apa? Digivice. Digivice je. Boleh battle lawan. lah, boleh battle. Kadang-kadang dia bagi pinjam seminggu. Lepas tu mak dia bising. Cari dekat rumah aku. Kalau dah seminggu bukan pinjam. Bukan, selagi tak minta, kita tak bagi je masa tu. Betul juga kan. Salah dia lah tak minta je. Salah dia tak minta. Tapi rumah bukan jauh pun. Aku tingkat 4, dia tingkat 2. So atas bawah je sebenarnya. Tapi aku selalu main dekat tingkat 2. Sebab tingkat atas tu macam tak ramai sangat duduk. Tingkat 4 yang tinggi. Berapa tingkat tu flat kau tu? 5 sampai 5. Oh, tak ada lift lah kan? Tak ada lift. Memang kaki kau kuat lah. Turun naik tu rumah memang kau kuat tingkat? lah. Tingkat 4. Beli barang tiap bulan je lah. Aku lupa dah macam mana mak aku beli barang. Tapi seingat aku memang mak aku meniaga dulu. Leceh lah angkat barang. Memang angkut lah macam Memang tu. mengangkut lah. Leceh lah dulu. Lepas tu aku pun, mungkin kita budak-budak kan, kita aktif lagi. So tak fikir pun yang tingkat 4 tu tinggi. Mungkin sebab dah biasa. Tapi aku ada je jiran tingkat 4. Aku selalu main dengan dia ke. So kau rasa lah, untuk andai kata sekarang budak-budak yang duduk dekat flat tu, adakah benda tu okey pada pandangan kau ataupun tak okey? Yang masih duduk lagi ke apa? Yang masih duduk ataupun yang masih duduk kat area kau ke? Kalau kau boleh tengok. Aku rasa zaman dah berubah tau. Tak macam dulu. Dulu mungkin sebab aku antara yang terawal duduk situ. So kita tak ada lagi circle-circle yang terlalu toksik atau orang pelik-pelik. Tak jumpa. Kita adalah orang yang baru duduk, baru nak mulakan kehidupan dengan cara yang baik. Sebab sini pun kita ada Pro 2, kita ada banyak kilang sini. Yang supply barang Pro 2 pun banyak kan. So peluang pekerjaan masa zaman tu memang sangat-sangat banyak. So kalau bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang, aku rasa zaman sekarang dah terlalu ramai orang pelik-pelik. Even kalau aku pergi masuk kawasan tu pun, aku tengok dah macam terlalu beza lah. Aku rasa 360 lah. Kan 360, 180 lah kan. 360 dia sama boleh? Sama boleh kan. 180 degree lah beza.
Sebab zaman dulu pun kawasan tu cantik lagi. Taman pun nampak lah rupa taman. And then kita ada permainan yang jadikan rutin harian kita. Macam pagi kita main apa, tengah hari main apa, petang main apa. Zaman sekarang ni mungkin more to gadget, benda-benda yang gadget lah kan. Mungkin dah aku boleh simpulkan bahawa dah overpopulated sangat. Macam dulu masih lagi ada ruang untuk bermain, sekarang dah terlampau ramai. Jadi and then kita pun hidup dalam dunia social media sekarang ni. Kalau dulu buat apa pun tak ada viral dekat social media. Paling-paling pun masuk surat khabar je lah. itu pun 1 dalam sejuta lah kan? Kebanyakannya masuk surat khabar benda-benda yang rare lah. Contohnya macam jumpa UFO ke, ada orang meninggal ke apa, itulah kot. Dulu masuk surat khabar dekat Kenanga tu. Ada jumpa UFO? Bukan jumpa UFO. Ada orang jatuh longkang, meninggal. Ingat lagi masa tu umur dia 6 tahun. Masuk lah paper. So berapa lama kau duduk kat apartmen Kenanga tu? Daripada 1999 sampai 2003. 2003 aku pindah dekat apartmen baru Dahlia. Oh, maksudnya 2003 sampai 1999, 4 tahun je lah. 4 tahun lah. Tapi aku still kawan dengan circle Kenanga tu, dengan apartmen tu. Walaupun aku duduk tempat lain dah. Masa tu Dahlia baru develop. Just ada few blocks je. Oh, Dahlia. So aku tak ramai lagi kawan kat situ. Dahlia flat sederhana kos sederhana Dia bukan rendah sangat, tapi dia mungkin sederhana bawah sikit lah kot. Mid range lah kita boleh cakap. Mid range. Okey lah, selesa sikit lah. Sebab mungkin parents aku decide untuk fully meniaga kan. So nak bawa sampai 4 tingkat tu, aku rasa tak harap dengan anak ramai lagi semua kan. Tingkat bawah bawah sekali. Dahlia tu duduk bawah sekali. Lebih mudah kan untuk Lebih mudah lah untuk nak bawa keluar barang. Even kita orang pun lebih mudah untuk keluar. Nak monitor dari rumah pun nampak lah kalau kita main kat luar kan. Kalau kat Kenanga tu memang tak nampak. Senang. Tu yang kau pergi bakar belalang kat bawah blok tu. So seingat aku zaman tu bukan zaman cyber cafe tengah naik area tu. Waktu tu belum lagi. Belum lagi? Belum masa tu lagi. Zaman cyber cafe ni rasanya masa aku form 1, form 2, form 3 kot. Yang aku join the cyber cafe punya era lah. Yang sebelum mungkin dia dah ada tapi kau kecil lagi kan. Kawasan tu baru lagi. So aku rasa tak ada lagi cyber cafe masa tu. Ada pun mungkin kat Aristotle lah kot. Tapi aku tak di-expose lagi dengan benda tu. Yang aku ingat masa zaman aku duduk Dahlia tu, aku dah start main basikal. Basikal Jipang. Basikal Jipang. Rare basikal Jipang. Basikal perempuan tu convert. Bukan basikal perempuan. BMX. Yelah. Kau ambil daripada BMX? Tapi bukan aku lah. BMX ni kira kasta tinggi lah. Seorang kaya Dia lah. kan basikal macam mak-mak punya basikal. Lepas tu kita buang. Betul. Jadikan Jipang kan. Bubuh kepala BMX kan. Dia banyak dulu. Banyak macam-macam. Macam-macam versi. Jipang ni. Ada yang daripada BMX. Ada yang daripada basikal budak. Basikal perempuan. Macam-macam lah. Wish. Lepas tu? Tapi aku lalui zaman tu sampai pergi ke Sentosa. Pergi golf club, lalu jalan belakang, masuk ke pokok tu, pokok kelapa. Mengayuh basikal lah? Mengayuh basikal. Dengan geng-geng lagi lah? Dengan geng-geng lah, come on. Geng Kenanga ke geng Dahlia? Masa tu geng Kenanga. Geng Kenanga lagi? Geng Kenanga lagi. Tapi bila aku dah kenal ramai orang situ dan baru join geng Dahlia. Geng Dahlia ni dia kasta dia tinggi sikit. Oh, dia rasa atas sikit lah. Rasa tak ada rasa atas sangat. Cuma kawan-kawan aku tu dah start mungkin parents diorang lebih berduit sikit lah kot. Macam tu lah. Nampak lah kan. Nampak lah. Macam ada kawan aku yang ada Game Boy yang mahal sikit kan. Ada PS1 yang jenis kotak tau, berkotak tau. Itu boleh dikata banyak duit tu. Sebab yang lain main game tape lagi. Kena tiup. Kalau tak game aku ingat lagi masa darjah 1 lah main game tape kat rumah. Ada jugalah, tapi parents aku beli second lah. Game Boy pun ada juga, tapi kita beli yang bukannya Game Boy punya brand. OEM. Lepas tu dulu Game Boy ejaan salah. Dulu kita main game yang ni, game air tu, yang ring air tu. Itulah yang murah sikit. Nak game itulah game. Nampak bentuk game tapi dalam tu ring-ring air ring tu. masukkan dalam batang tu kan. Gelak ambil. Mesti dia ada funny story pasal tu. Dia yang gembat benda tu. Lepas tu ada jugalah dulu merasa PS1 tapi dah jam 4, jam 5, jam 6 macam tu kot. Lambat sikit lah. Walaupun PS1 masa tu dah lama launch. So parents aku baru beli lah yang second punya. Kita orang macam nak sangat kan. Dan diorang nak make sure yang kita orang ada kat rumah kan. Kalau tidak merayau.
Susah yang sebab budak-budak lelaki memang tak tidur rumah ni diorang. Gaduh kat rumah nak main game. TV sampai 3-4 kali rosak. Yang banyak conquer aku dengan adik aku lah kot. Okeynya abang kau kira okey perangai Sebab kan? dia dah level lain. Dia dah game lain. Dia dah benda lain dia buat. Mungkin dia dah start main gitar ke. Dah form 1, form 2 kan. Aku masa tu baru darjah-darjah lagi. So mungkin dia main juga game. Main je game. Cumanya dia tak seaktif macam aku main Harvest Moon dulu lah. And Harvest Moon, WWE. Dulu wrestling famous kot. Betul. Aku kadang darjah 2 dulu. Nak tidur rumah kawan aku kan. Nak tidur rumah dia je boleh. Sebab nak main game wrestling. Bukan main game wrestling. Betul? Nak main wrestling atas katil dia. Nak main wrestling betul-betul. Betul. Serius. Dulu aku rasa wrestling ni adalah benda yang paling wow lah. Entertainment kita, budak-budak yang paling best dulu lah. Dulu masih lagi apa nama WWF, World Wrestling Federation kan. Zaman F. CD lagi kan. Ada Rock ada kan. Ada paling famous. Dulu famous Rock kot. Triple H, Eddie Guerrero, Rey Mysterio. Rey Mysterio agak baru. Baru sikit. Ni Rikishi pakai punggung. banyak lah dulu. Banyak. Sampai masuk dalam tu, game kan. yang pakai stokin tu. Mankind. Jeff Hardy Hardy apa? Mankind kau apa tah nama dia? Aku lupa tapi ada Hardy belakang dia yang dua beradik tu. Jeff Hardy. Yang aku paling minat sekali masa tu tak silap aku lah. Ray Hardy tu kot. Sebab dia lompat style lah daripada atas tu. Lompat style. Tapi aku tak ada lompat. Aku lompat ke depan lah. Patah katil. Bising juga mak opak dia orang kan. Kita main dalam katil. Bukan main kat atas katil. Ambil tilam, bawa ruang tamu, main kat ruang tamu. Memang happening lah dulu. Kau memang suka bawa ona tapi kat rumah orang lah. Sebab tak ada dekat rumah sendiri, adik-beradik tak minat, ada yang tak minat. So kita main dengan anak orang lah. Sebaya lah. Kiranya memang kau melalui main PS dulu berbanding main PS PC tu game. Tak, kita minat WWF dulu. Main PS tu dah zaman 2003, 2004, 2005. Dah kat atas lah. Ini masa aku duduk Kenanga dulu. Yang first aku duduk kat kawasan tu kan. So kita dah minat lah tengok kat TV. Kadang TV pun aku tak tengok kat rumah. Aku tengok kat rumah kawan aku. Sebab ada gang. Sebab ada gang lah. Lepas tu macam meriah sikit lah nak tengok kan. Kadang mak opak dia bagilah makan nugget ke kentang lah, kan. Dapat sikit lah. Takkanlah tak hidang apa-apa Dan yang best ni nugget tu aku makan seorang. Kalau kat rumah aku, adik-beradik aku dah ni lah. Aku dapat sebiji je. Betul lah aku cakap. Kau jadi macam ni sebab kau dah survival rate kau sangat tinggi dari kecil. Mungkin lah. Aku Berebut. pandai ambil peluang lah. Yang paling best yang tu lah, Digivice tu. Dapat aku ni seminggu. Cyber Cafe macam mana? Cyber Cafe tu zaman aku form 2, form 3 kot. Tu dah jauh lah tu. Form 3? Form 2, form 3 lah. Aku rasa last start aku main CC form 1 lah. Tapi aktif main CC form 2. And then last aku main CC form 4 tu yang paling last lah zaman sekolah. Tapi aku still main sebenarnya. Lepas habis sekolah pun aku still main game. Tapi game aku main dulu banyak lah. Kalau nak ingat semua aku rasa tak ingat lah. Tapi yang seingat aku yang famous dulu lah, Run Online, Jin Online. Mosyang. Jin Online ni Malaysia punya developer. Malaysia punya developer. Lepas tu Mosyang Online. Banyak lah. Ada yang Hong Kong lah, China lah, Malaysia semua. Lepas tu World of Warcraft. Dota. Kalau itu top tier kan. Itu kalau yang Dota, online lah. Kalau semua. yang LAN punya kita main Dota. Kita main CS, Counter Strike, Half-Life. Lepas tu aku sebenarnya banyak main online. Aku jarang main LAN. Dota semua aku main tapi aku jarang main. Mungkin sebab aku nampak main LAN ni dia more to having fun. Kalau main online, engkau having fun tapi dalam masa yang sama kau dapat interact dengan orang yang kau tak kenal. Bukannya dalam sisi yang sama. And then kau dapat generate income. Masa tu aku dah fikir dah aku nak buat duit. Masa macam aku form 2, form 3. tu? So main online ni kita buat satu karakter daripada game tu. Game apa? Dulu aku main yang aku buat duit lah. ROL lah aku buat duit. ROL apa? ROL yang first dulu ROL 2. Risk Your Life kan? Risk Your Life. ROL 2 Incomplete. Incomplete Union nama dia. Aku lupa dah. Tapi ROL 2. Masa tu memang susah gila buat barang. Sangat-sangat susah. Orang kata nak dapat
full HD kan. Full HD ni full lah untuk barang weapon tu kan. Ada arm, ada pedang lah. Dia ada Akan, dia ada human. So ada dua pihak. So dua pihak ni bergaduh. So masa ada war, berperang lah antara human dengan Akan ni. Akan ni macam alien lah. Lepas tu dia ada karakter macam kalau human dia ada apa ni, sword, dia ada archer, dia ada defender, dia ada priest untuk hidupkan naikkan apa ni, orang punya nyawa. Untuk Akan pula alien ni, dia ada attacker, ada templar, ada macam-macam lah. So setiap karakter ni dia ada dia punya purpose dia. Kenapa dia kena ada? Contoh defender, dia punya defend kuat. So dia akan paling depan sekali. Attacker ni dia punya defend kurang tapi dia punya damage tu tinggi. So dia akan line nombor 2. So bila defender dah masuk, baru attacker ni boom. Dia memang main untuk teammate punya. Teammate. Dia bukannya dan masa tu aku dapat kenal ramai gila orang-orang baru yang atas pada aku. Kau bayangkan aku form 2. Yang ramai main mungkin kebanyakannya form 5, form 4 and dah habis sekolah, mamak motor ramai juga main masa tu ROL. Aku ramai kenal orang masa tu. Walaupun bukan jumpa, dalam game selalu bersembang. Sampai kadang aku ambil nombor, sampai call lah. Sebab boleh chatting dalam tu kan? Tak, aku ambil nombor dia untuk aku call. Tanya, weh, main tak hari ni? Sebab kita nak pergi farm tau. Kita kena farm dia punya macam ruby, dia punya stone untuk nak buat barang. So kita kena buat weapon kita tu sampai power lah untuk naikkan damage dia. So kena farm lah. Setiap hari aku farm. And then duit tu memang duit daripada ni lah, daripada duit belanja sekolah lah. Simpan lah. Duit tu maksudnya duit bayar CC ke? CC. Oh, duit bayar CC belanja untuk sekolah. Kau main time waktu sekolah ke atau habis sekolah lah. Ke Sabtu Ahad? Tak. Oh, hari biasa? Hari biasa lah. Balik sekolah pergi lah. Kadang pukul tengah hari dah terpacak lah depan tu, tak buka lagi CC kan. CC ni pandai sikit. Dia buka lepas orang balik sekolah. Dia bijak sikit. So terpacak lah semua, beratur lah. Okay, aku nak CC ni, aku nak PC satu. Kau jangan ambil PC, aku nak. Pasal ada on ke apa? Bukan, PC tu best. Dia punya mouse, keyboard dia best. Oh, yang monitor lain tu kadang ada yang keyboard tekan-tekan tak function. Lepas tu monitor dia cantik. Okay, faham. So yang macam mana buat duit dengan RYL tu? Okay, aku buat barang apa semua. And then okay, aku cerita sikit lah macam mana aku boleh buat barang jadi duit tu. Aku main bukan seorang tau. Yang best aku main dengan adik-beradik aku. So aku, adik aku dan juga abang aku, 3. So kita orang 3 ni selalu akan ada kat CC lah. So bila gabung 3 orang ni, main ID yang sama. ID yang sama, ID aku. So aku yang suruh diorang main kan. Mainkan lah, nanti aku belanja lah, makan sikit apa kan. Diorang tak tahu? Diorang tahu je. Tapi diorang sebab diorang tak nak buat karakter baru. Sebab aku dah main dulu. Sebab dah power? Dah power. Tak adalah power sangat tapi okey lah. Kalau nak bandingkan dengan karakter dan CC tu, mungkin aku punya okey sikit lah. Lepas tu aku sambung lah main aku punya senang kan. Kiranya kau punya karakter tu lagi power lah. Lagi power lah. Sebab ramai yang mainkan karakter tu. Betul. Dia punya apa term dia? Gameplay gameplay lama lah kan. Lepas tu kalau war, akulah yang main. Sebab aku nak berperang. Kalau farming, korang mainkan. And then sisi ni dia ada peperangan juga. Ada sisi atas. Sisi atas ni ada geng-geng dia, ROL. Lepas tu sisi sana pun ada anggrek dulu. Oh, betul. Ada. Sisi Stoser pun ada. Stoser paling atas lah. Paling atas lah. Sebab sana Cina main lama betul. Gila. So berbalik pada macam mana aku buat duit masa zaman tu. Of course aku jual item lah. So jual macam arm, attacker tu. Aku jual sword, human punya. Kadang-kadang kita swap juga. Trade-trade kan. Tambah duit ke apa kan. Tapi bukannya duit betul. Tambah duit daripada game tu lah. Tambah duit, kadang tambah barang ke apa untuk nak up-up kan. So macam kita nak cari stone tu boleh jual juga. So dulu masa RWL tu dia macam kita boleh open shop tau. Dekat satu tempat ni kita boleh open shop untuk jual barang. So macam tu lah cara untuk aku upgrade weapon aku. And then aku jual lah barang tu. Kadang jual dengan real life. Maksudnya jual dekat orang lah, dekat kawan-kawan aku dalam CC yang sama kan. Jual lah RM10 ke RM20 tengok lah barang apa kan. Oh, kiranya macam diorang nak item tu, tapi item tu dalam game. Instead of kau jual dapat duit dalam game, kau jual dapat duit real life. Ya, betul. Sebab itulah cara aku untuk dapat duit nak main CC masa tu. So aku jual barang dekat circle CC aku. Cari modal lah, cari modal untuk main lagi lama. Untuk main lagi lama. Okay. So aku ramai gila buat kawan masa tu. Aku rasa ada juga yang sampai sekarang dan ada juga yang aku dah lupa dah siapa kan. Mungkin how aku survive masa tu adalah
aku berkawan dengan orang jaga CC. Dia buat part time. Dia Ni nama CC dia mana Mat. ni? CC dekat ni Dahlia pula Kenanga. Sisi Kenanga. Sisi Kenanga yang CC Abang. yang dekat dengan kedai Aceh gunting rambut tu Dekat kedai 3R. Ada 3R. Oh, kedai runcit tu. Kedai runcit 3R tu 3R restoran. kedai makan. Rosli Razak apa benda. Lepas tu belakang dia adik dia ada buka kedai gunting rambut dulu. Oh, area situ Sekarang aku ni- main juga area situ lah. Main Zaman bila? Aku main game game zombie tu apa? Game zombie. Oh ni. Yang- Left 4 Dead. Left 4 Dead. Left 4 Dead. Itu menjerit tu main. Tapi dulu memang kita main game tu. Itu LAN kan. Main dengan betul, kawan-kawan. betul. Yang perkenalkan aku dengan game tu kawan aku jugalah. Yang jaga ROL CC tu. tu. Yang jaga ROL. Yang jaga CC tu dia yang paling power lah sebab dia yang first main kan. Sebab dia jaga CC. So dia yang test game dulu. Yang pertama kat situ. Ramai ke circle yang budak-budak Melayu lah main tu? Sebab kalau aku sendiri, sebab aku pergi sisi Sentosa, sisi tu memang mostly Chinese lah. Dan aku tengok yang ramai main online game ni Cina. Kalau yang Melayu ni main LAN lah kan. Game tu ramai circle Melayu ke circle ni? Okay. Non-Melayu. Tak silap aku dulu lah, masa zaman aku ramai je main online Melayu. Run online, Mosiang, yang circle aku lah. Kalau pergi dekat sisi Cina tu memang ramai Cina lah. Banyak kan kau buat duit zaman tu? Masa zaman tu aku tak terfikir nak buat duit sangat. Aku lebih kepada nak main lagi. So kita jual untuk kita nak main lagi sebenarnya. Yang motivate kau sebab nak main lagi. Sebab nak main lagi. Sebab aku kena nak lagi power. Nak lagi power. Kena cari dana lah. Cari dana lah. So the reason kenapa aku nak lagi power adalah sebab aku nak jadi king lah. King of the world. Bukan king of the world. Betul? Dia ada pangkat king kat situ. Oh memang ada. Dia ada level-level dia. Ada pangkat dia. Ada Kadang yang sebab saya tak tahu, saya tak main game tu. dia macam askar. Askar ada pangkat-pangkat kan. Dalam game tu ada pangkat. So makin naik level, kalau kau makin ramai bunuh orang, banyaklah aku dapat pangkat tu. Okay, macam sekarang budak-budak sekarang apa? Grandmaster. Tu COC kan. Mystic pula. MLBB. Mythic. Mythic. Oh, Mythic kan. Macam tu lah dalam game tu. Mythic Glory. Tapi game tu paling tinggi tak silap aku king lah. So dia ada pangkat apa aku lupa, yang rendah sikit dia ada garis 1. Lepas tu yang aku main dulu sampai gold bar 1. 1 love. Dia sampai gold bar 4 kot. Last sekali king dia ada crown. Itu lah kita nak jadi macam tu lah. Okay, kau kalau paling atas, kau dah paling top dalam server Malaysia lah. Paling top lah. Kalau masuk dalam website dia, nama aku. Nama apa time tu? Aku ada banyak nama. Okay, yang game aku main ROL yang aku power ni, yang aku jual barang ni bukannya ROL tu. Aku main ROL Neverwinter masa tu. Masa tu Neverwinter memang famous gila sebab dia ada macam new things lah. Contohnya macam kepala labu, kepala santa. Lepas tu dia punya GM, admin dia memang aktif lah. Bagi barang, buat event apa semua kan. So aku jual barang. Jual barang tu salah satu cara aku buat duit juga untuk main balik. And then aku jual ID. Aku jual ID aku. Dan silapnya ID aku tu, semua karakter tu power-power. Sepatutnya aku guna asingkan ID. So aku tak terfikir masa tu. Sebab aku terfikir macam nak short-short je kan. So nama first Hypertanker. Hypertanker ni kira antara yang famous lah masa ROL Neverwinter tu. Aku main sampai gold bar 1 je, lepas tu aku jual. Dalam ID yang sama aku ada Hypertanker ni dia attacker. Akan lah. Tapi lah. pakai nama tanker. Saja sebab dia nak kebal, acah-acah sikit. Macam kita nak acah-acah hero kan. Kita masuk yang first. Padahal attacker. Dulu aku suka lompat, tangan dentum tu. Dentum lah nama dia kan. Dia punya power dia lah. Tangan memang laju lah lu main. Laju gila tangan aku. Aku tak tahu lah. Aku tak tengok pun. Aku main tengok screen. Aku tak tahu macam mana aku buat. Sekarang ni kalau kau suruh aku main, aku tak boleh dah. Tapi memang laju gila jari aku dulu kalau main. Tekan health, tekan skill apa semua. Dah ingat lah. Kita boleh susun kan dia punya skill dia. Lepas tu aku ada defender. Dia bukan defender, Templar ni macam defender tapi versi akan. ID lain. ID sama. ID ini sama. sampai pangkat 3 ke pangkat 4 macam tinggi lah. Lepas tu satu lagi aku ada macam dia Shadow. Shadow ni dia boleh hilang. Dia macam assassin. Dia boleh hilang. Tu dia pukul orang. Aku dulu sekali attack mati terus lah. Terus sebab overhit. item power. Lepas tu aku punya level tinggi.
Kira aku punya karakter ni antara yang power lah. Attacker tu kalau dalam senarai tu adalah dalam top 5 kan. Power lah. Aku ada lagi video tu kat YouTube. Ada lagi. Tapi masa tu mungkin pangkat aku rendah sikit. Aku ada upload. Tapi bukan account aku lah. Aku pergi dentum dekat human punya rumah. Ada lagi video tu. Kalau search mungkin ada lah. Yang record siapa? Dia screen recording je. Screen recording kat PC. Lepas tu kita upload. Kau upload account kau sendiri? Dekat account aku punya account. Aku pun tak tahu kenapa guna account dia. Tapi kalau search, aku tengok nama dia, ada lagi video aku tu. Aku lupa tajuk dia apa. Tapi kalau nampak video ROL yang pergi seorang-seorang solo dentum dekat kawasan human tu aku lah. Kawasan banyak ni, enemy kan. Ada voice tak? Tak ada voice, aku letak lagu. Lagu dulu famous Dota lagu tu kan. Lagu Dota. Lagu shuffle. Lagu shuffle. Engkau buat duit tu sebab memang kau nak main, bukan sebab engkau nak buat duit, nak kumpul, nak simpan, bukanlah. Bukan. Masa tu tak fikir kumpul sangat. Adalah aku nak beli phone. Dulu nak beli phone. Okay, aku jual ID tu. Harga dia aku jual masa tu tak silap aku lah, RM1,500. Kau bayangkan RM1,500. Form 2 jual game dapat RM1,500. Siapa yang beli? Orang daripada mana-mana tau naik motor 125. Aku pergi kat Rawang tu tunggu. Aku naik bas pergi Rawang, tunggu dia kat sana. Lepas tu dia bawa aku naik motor, duduk belakang, pegang carry belakang. Manalah abang ni nak bawa aku. Kau tahu umur dia berapa masa tu? 25 kau tahu umur dia. Naik 125 dengan 3 orang kawan dia kan. Aku macam fikir, aku ni dah lah budak kau tahu tak? Berumur. Aku berdua kawan aku lah. Nama kawan aku ni Anoy. Dia temankan aku kan. Teman aku pergi lah. Lepas tu aku pandang dia, pandang aku, mana kita nak pergi ni? Takut pergi colek ke apa kan. Budak berumur kan. Lepas tu pergi kat CC aku lah. CC aku tukar ID kan, tukar password apa semua, settle, bagi cash RM1,500. Oh macam tu lah cara jual ID kan. Cara jual ID. Kita orang tu masuk password dia. Masuk password dia. So kau dah tukar password lah. Dia ada website dia. Website tu kita boleh tukar password apa semua. Kau dah tak boleh access lah lepas tu. Tak boleh access lah. Sebab aku ada 3 karakter yang kuat. Aku jual mahal sikit lah. Tidak mungkin aku dapat jual RM1,000 je kot. Cakap dia, tak boleh abang, ada 2 karakter saya sayang lah ni. Macam tu RM500 lagi tambah boleh tak? Jalan lah. RM1,500 zaman tu besar tu. Untuk budak berumur. Yelah tu. Form 2 besar. Basic orang kerja pun tantang zaman tu RM600 lagi. Tapi tak tahulah berapa aku dah habis kan. Mungkin ratus-ratus aku. Tapi berbaloi lah. Tapi yang main pun bukan aku seorang kan. Adik aku dengan abang aku. So bagi sikit lah kat diorang. Hulur sikit lah. Bagilah RM50. Lepas tu bagi makan kan. Bagi main. Okay, aku open sisi. Seminggu aku open. Main je. Open. Kita tak main bayar sejam 2 jam. Bang, sejam tak ada. Open bang. Sisi 3 open. Ada happy hour tak sisi tu? Tak ada. Oh tak ada. Cuma open ni dia murah sikit daripada bayar sejam 2 jam. Oh rate dia rendah sikit. Rate dia. Kalau pandai hack, boleh hack situ lah. Hack timing lah. Dulu ada orang hack timing tau. Aku kenal orang hack timing. Sampai sistem tu dia tak pakai dah. Kan ada dulu kan yang warna putih kat bar tepi kan. Lepas tu dia ada timing dia berapa minit lagi. Aku dulu kalau tengah farming ni tengok, wish lagi 10 minit mampus aku ni. Tak log out ni kan. Dia tengok CC lah. Kalau macam kat Stosa dia yang jenis, kalau dah nak habis dia pop up. So, betul. Ada pop up. Ada jenis yang kat tepi. Tapi dulu sebab aku co-team dengan jaga CC tu, so macam senang sikit lah. Kadang aku yang ajak dia farming. Tolong aku farming jom. So dia pukul aku kutip. Masuk noob tu lah. Kita panggil noob. Kalau sampai sekarang orang guna term tu kan. Noob kan. Start dari zaman tu kan. Lepas tu kalau apa ni, PM dulu memang normal lah. PM kan. PME. Lepas tu itu sikit lagi. RM1,500 tu kira sikit aku jual. Aku beli balik ID lain yang lagi power daripada tu, lagi murah, harga RM500. Tapi satu karakter je. Nama ID tu aku ingat lagi, Killer Human. Killer_human. Dia gold bar 2 ke gold bar 3 macam tu. Aku naikkan sampai gold bar 4. Dia lagi power daripada yang kau jual tu. Lagi power. Tapi lagi murah. Oh bijak. Aku lupa macam mana aku beli dekat dia. Tapi transaksi tu dekat CC tu lah. So aku beli ID tu, and aku tak sampai pun raja tu. Aku je sampai gold bar 4 je sebab malas. Tak ada masa nak main sangat. Masa tu aku dah masuk silat lah apa semua kan. So masa Killer Human tu aku dah start macam slow down sikit main CC. So aku rasa macam dah power lah ni. Kira kat taman tu aku paling power lah. Kalau tanya siapa gold bar 4, inilah orangnya.
Killer Human masa tu. Padahal beli account tu. Beli. Tapi karakter tu, nama tu famous dekat dalam tu. Cuma kita tak tahu siapa owner dia. Tapi lepas aku dah bawa account tu, nama tu ke sini, oh, dia ni rupanya Killer Human. Padahal orang lain dah main lagi lama tu kan. Kira aku famous lah masa tu kan. Di kalangan budak CC main ROL, kira adik-beradik Faiz ni dengan abang aku, adik aku kira famous lah. Kau dah menempah nama lah time tu kan. Betul. Tapi di kalangan yang kata ROL je lah. Tak adalah jalan beli nasi lemak berkepak, tak adalah kan. Tak ada lah. Kita just macam pergi sisi lain. Gol lepas satu je. Dengan satu, alah. So kalau in kau punya, login, ramai datang belakang. Kan. ni lah mamat Aku ni. tunjuk skill jari aku. Tak tengok keyboard. Laju kan. Dulu kan mechanical semua. Tok. Bising gila lah. Sekarang boleh juga kau punya tu kan. Tak boleh aku rasa. Tak, ni. Sebab aku dah tak biasa mechanical. Sekarang kan guna yang ergonomik kan, keyboard. Tapi dah tak biasa. Sebab dulu kalau tekan F1, F2 memang laju lah dulu. Sebab skill dia banyak yang bawah tu kan. Jadi shortcut lah dekat setiap keyboard tu. So aku beli tu, and bila aku dah start tak ada mood nak main ROL sebab dah capai apa aku nak, aku jual lah ID tu. Kau rasa aku jual apa? Lebih daripada yang first tu lah kau jual. Aku jual double daripada aku jual akaun pertama aku. 3,000. 3,000 jual. Masa tu first time, masa tu aku form 3 kot. Form 3 form 4. First time aku pegang RM3,000 cash. Paling banyak seumur hidup aku masa tu lah. Cakap, wish, apa aku nak buat dengan duit ni kan? Beli phone. LHDN tak call kau? Cash bang. Oi. Beli phone Nokia. Nokia Express Music. Slide. Yang putih merah. Putih merah. Mahal tu lah. Aku beli apa? Aku beli second lah. Refurbish kot. Mungkin dalam 600 ke 700 ringgit masa tu. Zaman tu. 800 tu paling mahal. Aku lupa beli apa. Aku beli kat Rawang. Mungkin duit tu tak berkat. Hari pertama aku main balik kat CC tu, jatuh, hilang. Nokia tu hilang. Terus kau assume tak berkat lah. Tak berkat aku. Tak bayar zakat bang. 3,000 patut keluar sikit. Aku tahu siapa yang ambil. Cuma aku tak ada bukti. So kau macam, oh Mamat ni ambil. Kau tunggu kau. Yelah, budak-budak CC tu mesti kau dah kenal kan. Aku kenal sebab dia ni jarang join aku. Dia jarang join aku. So mungkin aku tak rapat sangat dengan dia. Aku just kenal dia je. Tapi aku tahu dia ambil. Sebab dia tegur aku. Masa aku tengah main tu, dia tegur aku. Wish, best lah game ni. Game apa kau main semua kan? Sap, kaki dia tutup bawah kan. Sak kaki tutup bawah. Seret belakang. So ya, hilang lah. Hari pertama hilang. Aku macam nangis lah balik kan. Lepas tu mak aku tanya kenapa menangis. Saya cakap phone tu hilang semua kan. So tak boleh buat apa lah. Redha lah. Mak aku memang bising lah kan. Aku tak beritahu mak aku yang aku dapat duit 3,000 tu. Itu tak bagi aku tahu. Tak beritahu. Just bagi tahu phone hilang je. Aku just bagi sikit duit dekat adik aku dengan abang aku kan, untuk main lagi. Tapi masa tu tak silap aku dah start main game lain dah. Bila aku dah jual ID yang mahal tu. Aku dah start main World of Warcraft kot. And then ada few games lagi lah yang aku main, yang aku pun tak ingat dah game apa lah. Tapi dah slow down. Sebab masa tu pun dah macam makin matang kan. Kita dah tak into the CC sangat. And then rasanya masa zaman tu dah start nak ke arah main motor. Umur apa tu? Form 3, Form 4 kot macam tu. So masa tu aku bawa motor abang aku. Motor Chris. Hui, Chris yang lama tu. Chris lama. Crank. Start, crank. Sampai 100 sekali. 101 baru start. Baru lekat dia punya. Lepas tidak aku dengar tau. Okay, dah dapat ni. Crank. Itu clutch plate kena tukar. Aku tak tahu lah motor abang aku tu. Chris lama warna hitam. Lepas tu tak silap aku, bapak aku jual motor tu. Lepas tu bapak aku beli LC. LC Demak. LC Demak. Bukan Demak. Dia jenama lain. Dia macam Demak tapi bukan Demak. LC Celup lah. Aku dikenali dengan LC Celup lalu. Bukan LC Ori lah. Kalau LC Ori, bukan LC Ori lah. Mahal lo zaman tu. Form 4 masuk Form 4 aku dah start main motor lah masa tu. Motor celup lah. LC Celup lah. 135. Tapi CC dia 110 je kot. Tapi dia punya body, dia punya part-part untuk aksesori cover semua memang sebiji. Cuma engine lain. Pernah masa aku excited lah kan. Bapak aku beli bukan untuk aku, untuk dia pakai. Tapi aku yang lenjan. Aku dengan abang aku lenjan. Time tu bapak kau pun dah berniaga kan? Memang dah lama dah. Daripada aku darjah 1, darjah 2 tu dah start niaga. Dah lama lah. Mungkin masa tu bapak aku dah ada kedai semua, dah okay sikit lah kan. Kita punya financial, dah ada motor. Masa fasa masuk main motor tu, memang circle ramai lah.
kawan yang start main motor. Cumanya bukan motor yang power lah. Kita main S5, Kapcai lah. Lepas tu ada main Sport, SS, and lepas tu dulu Suzuki RG famous. Ui, itu pun dah kasta atas dah kalau ada Itu RG. pun mahal lah waktu tu kan. Lepas tu ada pergi lah. Kalau RZ ada juga, tapi zaman tu tak silap aku RZ dia bukannya macam zaman sekarang. RZ masa zaman tu dia consider macam orang tak pandang sangat. Ada, motor tu ada. Dia macam walaupun dia agak baru tapi dia macam just ada je. And tapi kalau pakai superbike memang orang pandang lah masa zaman tu. Dia tak macam RZ sekarang. RZ sekarang dia memang ada value dia kan. Paling murah pun mungkin berbelas ribu aku kan. Ataupun bawah 10,000 yang tahun dah lama sangat kan. Tapi zaman tu seingat aku lah. Aku form 5 kot. Bapak aku dapat duit ke WSP. Kau form 5 dah boleh keluar duit. Tapi aku beli motor RZ tu, harga tak macam sekarang. Dulu RZ aku beli second 1,500 je. And then yang RZ yang kau beli tu, kau beli RZ aku dulu. Aku beli RZ kau dulu. Bukan aku lah, abang aku punya RZ. Warna hitam tu. 2,500 kot. Beli dekat Perak. Itu memang komplit semua. Beli kat kedai tau. Jual berapa dah itu? Aku rasa 2,000 ke 2,200 macam tu. Tu pun kena aku buat apa Aku overhaul je kot tu. Lepas tu tukar. Tapi murah lah kan. Bawah 3,000 zaman RZ masa tu kira murah lah. Dia consider yang motor yang kau boleh beli. Dulu kalau katak, main katak lah. Catalyzer kan. Katak dulu memang mahal sikit lah. Sebab dia macam baru sikit masa zaman tu kan. Ada lagi keluar yang baru kan. Kalau yang Millennium yang petak sikit tu, tu kira dah murah lah zaman tu. Nak beli tu 2-3 ribu tu senang je dapat. Kalau nak cantik mungkin 4-5 ribu lah kot. Complete cantik semua kan. Tapi ni bapak aku beli kat kedai 2,500 tu kira mahal sangat-sangat lah. baloi lah. Agak okey lah. Tak adalah mahal sangat, kira okey lah. Tapi itu pun dia convert lah daripada Millennium ke katak kan. Dia convert. That's why tahun 95, 96 lah. Aku lupa lah. Motor tu kan. Aku ingat lagi nombor plate yang kau beli tu ADK Salah. Habis? ADN. Oh ADN. ADN. Plate perak Aku punya SCK. So aku sebiji, abang aku sebiji. Yang tu abang kau yang mana? Yang kedua. Siapa tu? Naim. Aku rapat dengan dia lah daripada kecil. Kira kawan dia, kawan aku juga. Kawan aku, kawan dia juga. Daripada kecil lah. Kau kira kau tak rapat dengan abang first lah? Sebab jarak jauh. Aku dengan abang yang first, masa aku kecil, jarak aku dengan dia jauh sangat. Untuk diorang nak main dengan kita orang. Dia pun dah besar. Dia pun dah start main motor. Kau main CC tu kan? Ya betul. Mungkin macam tak involve sangat dengan dia lah. Mungkin dia ada circle kawan-kawan dia kan. So bayangkan lah form 5 pergi sekolah naik RZ. Ini baru betul king Macam abang aku ni, dia beli RZ tu, tapi dia tak bawa. Dia tak berani sangat bawa masa zaman tu. So akulah sesah dua-dua. Hari ni RZ kuning, besok RZ hitam. Kuning hitam, kuning hitam, tukar-tukar setiap hari. Jadi king lah kat kawasan tu? Tak ada king, tapi kira orang kenal lah. Orang kenal lah. Hey, Muhammad ni bawa RZ lah. Kalau zaman sekolah dulu, kalau kau bawa RZ pergi sekolah, kira kau ni hebat lah. 1 to 5 RZ 2 RZ. Sebab kau pakai RZ. 1 to 5 dia tak wow sangat lah. Sebab kita convert katak kan. So aku pula jenis suka tukar-tukar colour. Kuning lah, kejap putih apa semua. Kejap Millennium, kejap katak. Spray lah. Itu nanti aku cerita. Ada juga story dia. Aku buat duit dengan main motor ni. Kita bukan suka-suka main. Kita ambil kesempatan juga dengan main motor ni. Untuk circle-circle aku masa tu kira macam level-level yang dah okey sikit. Ada yang pakai 125, pakai RZ, ada yang pakai masa tu Kawasaki Kip WR. Kita panggil WR dulu. WR zaman tu, ya Allah. Inzal kalau tengok siapa pakai. Betul. Lepas tu fairing dia tukar kan. Color hijau. Orang gelar motor seladang sebab dia ada keluar yang facelift yang kurus. Tapi kalau dekat Indonesia je. Tak masuk kat kita kan. Yang Kips tu. Zaman tu adalah pengalaman aku pergi tengok orang lumba motor. Tapi aku tak lumba. Aku just datang tengok lah. Kalau buruk kau tak nak cerita lah. Tak, betul. Aku just lepak je. Aku just nak kenal orang. Sebab aku kan suka nak survive dekat mana-mana kawasan kan. So aku suka lepak ni. Bengkel mana? Boleh lah nanti kalau motor aku rosak aku hantar kau lah. Senang sikit kan. So kita kenal lah dengan orang-orang bengkel. Sebab masa lepak lumba motor tu ramai orang bengkel turun. Sebab dia akan standby kalau motor rosak, dia akan repair.
Nampak. So kita kenal lah. Oh, ni repair apa kan, macam mana nak buat. Macam aku ni, aku suka repair sendiri motor aku sebab RZ senang. Ya, parts dia senang. Dia Parts dia terkeluar. Dulu selalu kena RZ head berlubang kan. Kalau bunyi tempet, tok dekat head dia, aku tukar lah head. Tapi zaman dulu pun dah tak susah lah nak cari spare part dia. Blok 00 apa semua kan. 0.5 lah apa semua. Y3, Y1. Y1. Aku punya mungkin Y1 kot, yang zaman lama-lama punya. Y3 rasanya katak kot. Aku dah lupa lah. Lepas tu ya ada orang korek blok lah apa semua kan dulu kan. Dulu paling-paling pun aku buat tukar piston, tukar block head lah kot. Biasa buat. Lepas tu cuci. Motor aku ni memang dia manja sikit. So kalau keluar jauh-jauh, start lah. Beragam. Lepas tu motor tahun 90-an kot. Kan. And then overall carburetor tu memang setiap minggu buat. Ambil bros gigi. Entah siapa-siapa punya kau ambil dekat tandas. Cuci lah. Cuci guna petrol, cuci carburetor. Sebab kadang masuk air kan, carburetor dia kat situ. Dulu memang zaman carburetor hilang tu normal lah. Mikuni. Ha? Carburetor Mikuni, Japan punya. Kau punya carburetor hilang tak? 2 kali. Sampai aku bawa yang China ni tak hilang. So aku kenal lah orang-orang yang mencuri tu, aku kenal dulu. Cuma aku tak join diorang. Aku just okay, mamak ni, geng-geng ni kan. Dekat area aku tu aku mamak yang sama. Oh, kau tahu lah siapa? Tahu. Tapi ya, kita tak ada bukti kan. Dan dekat barang dia pun tak ada cop nama kita. Betul. So susah nak buktikan itu barang kita. Sebab tanya member yang lain yang duduk Dahlia. Weh, ni budak ni ada nak jual carburetor. Mana dapat? Carburetor biasa diorang pasang kat S5. Honda Wave dulu kan. Honda Wave famous kat lu. So zaman tu aku buat duit dengan cara aku buat stiker dengan airbrush. So mungkin bapak aku ni jenis kreatif, suka melukis apa semua, dia turunkan kat aku sikit. So aku pandai untuk buat stiker guna pisau. So macam aku beli stiker dekat kedai ni, Shortcut. Stiker petak tau. The legend tu kan. Stiker petak tau yang warna hijau merah apa semua tu. Yang RM2 satu A4 tu, A4 size. Reflektif Bukan. Yang kosong, yang murah sikit. Oh, stiker biasa? Stiker biasa. Tapi dia warna merah, warna hijau, dia petak macam A4. Aku beli stiker tu. And then aku pergi dekat kereta orang ke, dekat motor orang ke, aku tekap guna pensel. Dekat A4. Stiker yang dah sedia ada? Bukan. Kertas A4 je. Kertas A4 putih tu. Kan tak, stiker. maksud aku yang kau tekap tu. Belum lagi. Ini cara untuk aku nak buat stiker. So aku ambil kertas A4 kosong. Aku ambil pensel, aku pergi dekat motor orang tu. Kan dulu kan stiker kan banyak timbul. Mana ada sangat stiker macam sekarang kan, guna mesin. So macam Yoshimura contohnya. Yoshimura kan timbul kan, dia punya tulisan tu. Aku tekap guna pensel. So nampak lah, everything is situ kan. Tulisan dia, petak dia. Lepas tu aku ambil gunting, aku potong lah. Cutting sama. Aku lekat guna selotip dekat atas stiker yang aku dah beli tadi tu. Potong lah guna pisau. Ikut bentuk tadi tu? Ikut bentuk tu. So jadilah satu stiker yang aku buat sendiri. Bijak Dulu lah. Kawan aku ajar. Harry. Adi Loward. Anggrek? Badut panggil. Dia buat badut tu kan. Anggrek. Dia ajar aku. Guna pisau semua kan. Potong. Jual lah. Satu stiker tu aku jual RM2-3 tu. Ada yang mahal pun RM5 lah. Tengok orang lah. Kalau dia ni macam duit sikit, jual RM5. Kalau dia ni macam cukup makan ni, jual RM2. Kadang tu bagi buy one free one kadang kan. Tengok lah. Tu tak buat yang Apache Sereng? Ada, aku buat. Aku buat Shell. Takkan tak buat ya? Shell. Tapi kita cuba untuk elakkan buat benda tu. Sebab yalah, kenal orang macam tu kan. Nak stiker tu kena join. Mana boleh kau main-main pakai masa zaman tu lah. Pangkah burung. Lepas tu banyak lah aku buat stiker tu. Tapi yang famous, yang apa ni, orang kata banyak terjual lah, Arai. Arai dengan Shoei. Banyak gila aku jual. Tampal dekat helmet MS. MS. Tampal dekat KSI. Mana MS dulu? Oh, tak pakai MS ni. MS 88 pakai. Cuma yang famous masa tu KSI. Tapi KSI ni kira kalau geng-geng mat motor, dia pandang rendah sikit. Apa buat RZ KSI? Kau ni apa lah? Aku rasa KSI ni sebab filem apa? Ni Anda Sempit. Anda Sempit kan? Orang tak pakai helmet tu. Masa naik RZ mungkin helmet Stern kan, MS88. Lepas tu kalau dia kaya sikit, Arai lah. Kaya sangat Arai. So aku buat duit dengan cara jual stiker. And then aku buat airbrush. Dulu kan zaman airbrush Mat Guard depan, RZ
1 to 5. Kita buat airbrush macam Arai punya grafik tu. Betul. Library Arai. Aku selalu buat dulu yang RAM 4 kot. Arai RAM 4 yang jenis macam kau buat yang helmet punya peti-peti tu. library letak dekat Magat tu. Betul. Dulu kan famous yang tu. So aku buat stiker Arai, and then aku buat yang stiker macam peti tu. So tampal lah. Lepas tu spray clear. Spray clear. Settle. Jadilah macam airbrush. Tu ambil upah ke ataupun? Ya, aku jual. So sama ada yang kau nak aku buat mudguard baru, aku beli mudguard, mahal sikit lah. Ataupun mudguard kau hasil dia, aku buat kat mudguard kau. Berapa cas? Masa tu tak silap aku lah. Aku charge dalam 100 ke 150. Banyak juga dapat lah. Tapi job tak banyak sangat sebenarnya. Banyak dapat tu, duit tu banyak lah kan. Mall masa tu form 5 kira okey lah kan? Tapi tak adalah setiap bulan. Tak adalah setiap bulan. Aku rasa mungkin boleh kira dengan duit dengan jari kot. Yang orang lima orang kawan aku je lah apa yang buat. Yang banyak aku buat dekat motor sendiri. Habis modal motor sendiri je. Kan rezeki aku mungkin sebulan sekali ikut tukar warna. Aku buka pasang spray kali ni sekali tu kan. Sampai satu tahap aku punya motor Rezek tu, dia punya tempat skru tu dah patah. Sebab skru aku selalu buka pasang. Kan ada skru untuk bahagian cover-cover semua tu kan, kepala apa semua patah. So aku kena betat lah. Tak beli tapak tu mahal. Kena betat lah. Sampai satu tahap motor aku jatuh bodoh lah panggil kan. Jatuh tepi parking. Pecah aku punya kepala depan tu. Tertanggal lah. Pecah dua. So apa aku buat, aku ambil dawai keras tu, panaskan, cocok kena betat. Jahit tu. Jahit. Nampak garang sikit. DIY punya style. DIY. Dah tu nak beli sebiji tu mahal. Masa zaman tu kita tak duit sangat kan. Tapi common lah zaman tu buat sendiri kan. Zaman sekarang mana ada lah kita nampak. Lepas tu reason kenapa aku buat yang nak buat duit tu untuk nak isi minyak je sebenarnya. Bukannya nak berduit sangat. Nak isi minyak, isi tuti. Yang mahal dulu tuti. Minyak tu boleh kotim lagi. Tuti wangi ke tak? Tuti tibai. Tapi kita guna tuti yang okey sikit lah. Dulu kalau yang mahal sikit mungkin Petronas kot. Mahal. Petronas yang botol warna hijau dulu mahal. Orang tak isilah tu. Memang paling murah kat kedai apek tu. Rasanya dulu paling murah aku pernah isi yang botol biru cair. Aku lupa je nama apa. Biru cair, label warna kuning. Itulah pengalaman daripada kecil sampai masuk form 4, form 5 kan. Dan seingat aku masa aku form 1, form 2, form 3 pun aku aktif main silat lah. Silat Gawai Makrifat masa tu. Kira kalau kawasan tu, aku dengan kawan aku ni kira antara yang top lah. Sampai tahap aku dengan kawan aku ni pergi mengajar orang. Aku pernah jadi guru silat lah masa umur aku form 2. Pergi dekat Sungai Buaya ajar orang silat. Kira kau dah lebih daripada buah tepis. Aku rapat dengan guru silat aku dan sampai aku follow dia pergi mana je. Macam pergi buat show ke apa. Aku pernah buat show dekat Negeri Kahwin. Pernah. Silat pertunjukan lah. Silat pertunjukan. Silat pulut lah orang panggil. Dia lembut je. Lepas tu pernah jugalah planning untuk silat lawan. And lawan dengan kawan aku kan. Huah sampai pusing-pusing apa semua kan. Macam-macam lah. Pakai keris semua ada. Dahsyat lah dulu. So dah meninggalkan time kecil dunia wrestling. Wrestling. Itu silat. Main silat. Silat tu pun asalnya macam vision aku masa tu nak jadi guru silat lah. Aku sampai pergi berguru bertapa dekat ni Bukit Tinggi. Aku pergi berguru kat Bukit Tinggi. Dia ada kawasan master silat aku. Aku pergi sana tidur dalam seminggu masa cuti sekolah. Alamak. Aku duduk seminggu sana. Mandi minyak tak? Tak. Tak. Aku naik bengkong. Bengkong dia ada bengkong tau. Ada yang 1 line, 2 line, 3 line. Dia yang nak jadi guru tak silap aku kena 3 line ke bengkong merah macam tu. Baru kau boleh ajar orang. So aku rasa naik bengkong 2, bengkong 3 macam tu. Aku lupa lah. So pergi lah. Ada bertapa dekat atas sungai malam-malam. Lepas tu ada nampak orang berubat, buang saka lah. Tapi best lah sebab aku duduk macam dekat satu perkampungan dan semuanya orang silat. Makan dekat talam kan. Lepas tu aku sampai tahap ajar bapa orang pasal silat. Masa aku form 3 kot. Dekat Sungai Buaya tu. Masa tu dia baru buka gelanggang sana. So aku ikut guru silat aku ni untuk tolong ajarkan. Tapi aku tak adalah ajar yang jadi macam kepala tu. Aku just tolong-tolong dia. Kau kena buat macam ni, kena buat macam ni. Oh ni salah ni, turunkan sikit tangan. Kaki angkat sikit. Mata, pandang mana mata.
Kan? Itu lah. Lepas tu ada baca doa dia semua. Ada lah. Itulah fasa-fasa yang aku rasa best lah. Duduk dekat kawasan sini. Kawasan rendah ni. Sebab macam-macam benda yang aku dapat rasa. Macam silat, kita duduk dekat tempat yang sama dan gelanggang tu pun dekat kawasan apartmen aku juga. Dan kita buat kat bahagian bawah tu sebab yalah flat ni kan dia ada macam satu kawasan yang besar untuk Tanah macam, lapang. tanah lapang untuk padang padang main bola, mainan. So malam-malam lepas isyak pergi lah sampai pukul 11 malam baru balik. Sebenarnya kawasan tu dia masih berkomuniti yang bagus. Kan masa awal-awal tu kan. Mungkin sekarang mungkin dah, itulah aku cakap tadi, overpopulated, dah terlampau ramai. So that's why cakap masa zaman kecil tu kita kenal semua orang. And kau duduk blok mana aku kenal, bapak kau siapa aku kenal, bapak kau berniaga apa, kerja apa, semua kita tahu. Dia kata dia macam satu masyarakat yang majmuk. Kan? Tengok motor, kereta pun tahu ni duduk ni blok mana ni. kan. Sampai satu tahap kalau anak orang ni bawa anak orang lain, Tahu. ni anak siapa kau bawa ni. Ya. Kan? Time ada perang besar antara Dulu nak cerita dekat bestnya Kenanga. perang besar antara budak Kenanga dengan budak Teratai ni. Semua blok ni bergabung. solidarity. Solidarity. Walaupun ada blok-blok yang tak apa-apa ngam, tapi bila ada gaduh dengan apartmen lain, dia campur lah. Time tu dah ada silap belum? Belum lagi, masa tu belum. kecil-kecil. Kan. Kalau dah ada time tu, Padahal bukan yang bergaduh apa pun, bergaduh kat sekolah je pun. Dia tolak adik kawan dia kan. Adik kawan aku kan, dia tolak, jatuh. Sakit sikit je. Bergaduh. teruk tu best kau Tapi bergaduh bukan bergaduh apa pun. Bergaduh mulut je dulu. Ya, Tak ada tu. tumpuk sangat. Bergaduh mulut paling common pun main nama bapak. Sebab tu jangan bagi dia orang tengok buku sekolah kita ada nama bapak. Tak ada pun sampai nak bergaduh macam cerita Crow Zero. Oi. Famous time tu cerita Crow tu. Zero kan. Tapi itulah masa kecil memang banyak berjalan lah. Sampai Golf Club, sampai Sentosa pun pernah jalan kan. Bayangkan budak-budak. Aku pun tak tahulah kenapa aku pergi sampai jauh-jauh. Kalau zaman sekarang, kalau anak aku buat macam tu, aku tak tahu jadi apa. Kau betul tak nak bagi kan? Mungkin sebab adik-adik aku ramai masa dulu dan mak aku pun sibuk berniaga kan. So bukannya aku tak dikawal oleh mak bapak aku. Cumanya mungkin kita orang lebih apa dia panggil kita orang lebih suka berkawan dengan orang blok. Kadang mak aku marah je. Kena rotan. Keluar Tapi mana kan. buat juga Balik kan? lambat kena lambat juga. Kena guna hanger semua normal lah. Aku rasa zaman dulu normal lah. Kena hanger, kena petang pipe apa semua kan. Tapi macam dia nak kekang kau, takkan nak sumbat kau dalam rumah kan? Itulah sebab dia berniaga. Lepas tu abang aku je lah jaga. Abang So kau mungkin mak bapak aku expect yang abang aku akan jaga aku semua kan. Dengan sangat Adik-adik. baik je. Sangat baik. Dia pun keluar. Dia pun keluar. Dia pun duk farming kau punya ID tu. Bukan abang aku yang second. Satu? Yang first. Yang first tu. Yang kedua tu memang slow follow aku. Dulu aku suka lah tangkap burung. Lepas tu ambil spider. Tangkap spider kan. Spider yang dekat celah-celah tebing tu. Tu aku suka juga bela haiwan dulu. Bela hamster, bela tikus, bela ular. Bela arnab lah, bela ayam, macam-macam aku bela dulu. Sebab ada rumah kat bawah. Rumah kat bawah masa Dahlia dulu. Paling advance aku rasa aku pernah bela ular lah kot. Ular tu depan rumah aku. Aku geram tengok dia, aku ambil. Aku tak tahu macam mana aku tangkap. Aku ambil ular tu, aku letak dalam aquarium ikan laga. Lepas tu esoknya hilang. Aku tak lupa ring. Macam mana dia hilang? Rupanya ular tu dia boleh keluar tau melalui celah-celah tu. Ular tu tak adalah besar sangat. Dia macam besar jari telunjuk aku ni je. Aku tangkap dia, aku letak tu. Esok hilang. Lepas tu satu rumah Panik kan lah. kabut. Panik lah. Mana pergi kan? Sebab masa tidur kan. Kan. Esoknya hilang. Lepas tu cari-cari semua memang tak ada. Dah keluar kot. Ikan tu normal lah. Ikan laga tu sampai Tangkap kat Lombong kan. Lombong lah. Ikan laga dulu kan. Tak payah beli kan. Mana Budak-budak sekarang beli. kan. Ikan aruan, ikan kaloi dulu. Dulu Ikan kaloi? Kaloi pernah. Lombong Kenanga ada ikan kaloi. Oh, aku nyanyi apa semua. Saya tangkap tu. Bondaku si ikan kaloi tak ada. Dulu paling famous sekali adalah ikan flowerhorn. Paling famous sekali. Betul. Dengan ikan glisa. Wish, itu level lain lah tu. Tapi flowerhorn tak boleh tangkap. Beli je. Betul. Dia ikan perhiasan kan. Ikan mahal lah dulu. Yang ada benjol kat dahi kan. Benjol. Siapa benjol paling besar, dia yang paling hebat. Paling ong. Walaupun bukannya kawasan kampung, tapi kita implement method-method daripada orang kampung punya.
Padahal time tu latar belakang 2010 something kan. Betul. Kan bukannya Mungkin 90-an kan. sebab yelah kawasan tu banyak benda yang kita boleh access kan, kawasan hutan apa semua. So dia macam technically kampung yang modern sikit kot. Versi apartment. So tengok ada burung makan dekat bawah tu, aku tarik daripada dalam rumah kan. Pong, dapat. Dapat seekor. Kagum dengan diri sendiri. Kagum. Bila buka terus saja tu pong lari. Sebab fikir untuk tangkap je. Untuk ambil tak fikir. Tak fikir. Tangkap dapat jadi lah. Tapi pernah lah macam seluk kan, dapat lah seekor. Bela kat dalam. Lepas tu mak aku buka pintu, lari. Aku rasa paling pening mak kau lah. Semua benda kau bawa masuk. Satu adik-adik ramai 6 orang. Memang pening lah dia orang. Pening lah. Lepas tu dulu aku pernah mak aku pernah belikan kereta kontrol. Aku punya kreatif, aku buka kereta kontrol tu, buka enjin apa semua, aku ambil papan kayu, aku letak balik dekat kayu tu. Dulu kan zaman crash gear, zaman apa ni, kereta-kereta mainan kan, Tamiya lah apa semua. So aku suka buat benda-benda yang orang tak buat. So aku letak pisau kat situ kau. Jadikan dia crash gear versi aku sendiri. Pakai kereta kontrol? Pakai kereta kontrol. Tapi body dia crash gear. Ambil Garuda kan, famous kan, warna biru tu kan. Yang aku letak pisau depan tu. Pisau betul. Maling kena macam tu. Pisau lipat. Aku letak pisau lipat. So lagi power lah. Cuma tak boleh main dalam dia punya arena tu lah. Sebab aku punya tak valid kan, kayu. Tapi aku punya control lah, advance sikit. Kalau aku tengok, ini crash gear baru ni kan. Aku rasa zaman aku kecil tu antara zaman yang aku akan ingat sampai bila lah. Memori aku tu kuat lah untuk macam kalau aku nak ingat balik zaman-zaman yang aku tak fikir sangat pasal tanggungjawab, pasal kerjaya apa semua. Ya, zaman tu yang buatkan aku rasa happy lah dengan life aku. Dan aku bersyukur sebab mungkin umur-umur macam kita ni, kita mengalami zaman yang berbeza dalam masa yang agak singkat jugalah kan. Perubahan zaman tu daripada zaman kita main macam ni, macam tu sampailah media sosial sekarang. Dan in future mungkin banyak lagi benda kan. So yeah. Aku rasa kalau generasi kita lah, kita membesar dengan teknologi tu. Kemudian teknologi tu dah agak matang di saat kita dah kerja. Kita dah ada income, kita boleh beli. Berbeza dengan contoh abang kau ataupun parents kita lah. Dia pun membesar dengan teknologi tu waktu dia orang dah kerja. Memang kadang dia orang beli awal macam Nokia lama tu kan memang mahal. Tapi bila once teknologi tu dah matang, dia orang dah tak into the gadget dah pun. Kan? Macam kita ni mungkin generasi emas lah. Generasi yang sangat beruntung. Betul. Sebab kita melalui fasa zaman yang perubahan itu agak drastik. Betul. Tapi kita alami benda tu. Contoh paling dekat aku boleh bagi adalah macam kau sendiri, kau dah boleh beli kereta elektrik. Which is kalau engkau lahir awal, benda tu tak wujud lagi. Betul. Kan? Kau lahir dan membesar pada waktu yang tepat lah. Generasi kita ni. Generasi yang boleh kata beruntung aku. Sebab kita melalui fasa-fasa kehidupan yang serba berwarna-warni. Kan? Nak dapat yang macam abang dan parents kita main, kita still main. Guli lah apa semua kan. Lepas tu yang modern pun kita still dapat. Betul. So tu saja untuk podcast kita kali ni. Kan? Kita dah dapat tahu lah timeline Faiz Zainal. Faiz Zainal sebagai owner pada Fast Channel. Daripada dia kecil sampai yang dia last dia cerita tu, dia belum lagi lah sampai fasa dia develop Fast Channel tu sendiri. Aku rasa mungkin sampai aku form 5 kot yang aku cerita ni. So belum nanti fasa habis sekolah lagi. Next mungkin kita boleh sambung. Aku nak tahu macam mana, kenapa kau set up Fast Channel ni? Macam mana adanya Fast ni kan? Macam mana ada? Ceritanya. Kenapa kau buat? Apa masalahnya? Kan? Masalah yang dihadapi masa set up lah. Okay, tu next lah. Next kita boleh sambung. Kita akan sembang panjang lagi lah. Sebab aku rasa journey aku sebelum Fast pun banyak. Mungkin dalam 2-3 episod juga lah. Sebab journey dia jauh lah, timeline dia, daripada aku college, kerja apa semua kan. Tapi itu kita akan share dalam next episode. Dan aku harap korang enjoy dengan episod ni. Sorry kalau ada terkasar bahasa, tersalah cakap ataupun menguris jiwa sesiapa. Aku tak ada niat untuk menguris jiwa, just nak share pengalaman ataupun aku punya childhood memory aku yang setakat aku ingat lah. Kalau dia tersalah ke apa ke, menyinggung sesiapa ataupun mention name, aku minta maaf. Untuk korang yang tonton video ni sampai habis, aku tak sangka aku decide untuk buat podcast ni.
Tapi bukan ini saja story yang kita akan buat. Kita akan buat banyak lagi lepas ni kan. Betul, dengan Mungkin kita akan ada tetamu yang lain, yang ber-background yang lain. Dan mungkin Aidil juga akan share pengalaman-pengalaman dia dengan dunia-dunia Nusantara. Itu dunia saja politik dari kami. Okay, terima Aidil kasih. pun dia ni pun banyak pengalaman juga. Pengalaman hilang motor RZ yang dia beli dekat abang aku. Aku tak tahu kau yang beli motor RZ dulu sebab bapak kau datang beli. Betul. Banyak jasa motor tu. Aku ulang-alik Perlis pakai motor tu. Ui, jauh. Berapa jam? 5 jam perah ke. Tak berhenti langsung. Berhenti untuk isi minyak sahaja. Gila. Sampai-sampai tak rasa. Semua kebas. Tapi kuat juga RZ tu. Motor tu kuat. Sebab tak modified kan. Macam mana kau bawa barang? Beg belakang je lah. Ya. Tak Barang ada. yang sedia ada. Sebab aku daripada SEM 1 sampai SEM last memang duduk dekat Kemsis namanya. Okay, cerita kau nanti. Okay. Betul. Cerita dia panjang lagi. Banyak lagi cerita dia. Okay, itu saja. Dan terima kasih menonton. Aku Faiz dan ini Aidil Ruslan. co-host aku, Adi Ruslan. Korang boleh subscribe lah channel ni. Dan kalau korang ada pengalaman masa kecil, share lah bahagian bawah ni kan. Maybe kita boleh sama-sama share dekat audiens yang mungkin tak pernah mengalami pengalaman yang lebih kurang macam kita. Kampung ada pengalaman dia, bandar ada pengalaman dia, duduk dekat taman-taman ada pengalaman dia berbeza. Betul. Kita meraihkan perbezaan experience dan juga zaman kecil kita. Okay? Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.